5%. Bermula zakat fitrah itu wajib ia dengan masuk matahari pada akhir bulan Ramadan atas Islam yang merdeka laki-laki dan perempuan dan kecil, dan wajib atas penghulu fitrah sahayanya jikalau ghaib tiada berketahuan hidupkah atau mati sekalipun, dan fitrah khodamnya, dan wajib atas suami fitrah isterinya, dan wajib pula atas bapa fitrah anaknya besar dan kecil. Maka niatnya itu, jika seorang diri jua nawaitu an ukhrija zakata fitrati fardhan alayya lillahi ta'ala, artinya sahaja mengeluarkan zakat fitrah ku fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Dan jika ada sertanya yang wajib nafkah mereka itu demikian lapangnya, nawaitu an ukhrija zakata fitrati wa man talzamuni nafaqatuhum fardhan alayya lillahi ta'ala, artinya sahaja ku mengeluarkan fitrah dan fitrah orang yang lazim atasku, nafkah mereka itu fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Baik, zakat fitrah itu wajib ia dengan masuk matahari pada akhir bulan Ramadan atas Islam yang merdeka laki-laki dan perempuan, kecil dan kecil maknanya dan besar. Zakat fitrah dia lain sikit. Orang yang ditanggung orang tak kena, orang yang menanggung kena. Bila wajib bayar zakat fitrah? Masuk waktu maghrib, habis Ramadan, maknanya malam raya. Berkekalanglah waktu wajib sampai kepada semayang hari raya. Faham? Dan kalau kita nak bayar awal, boleh tak zakat fitrah? Masuk Ramadan bayar selalu, boleh. Dan dalam keadaan sekarang, bayar awal lebih baik. Faham tak? Lebih baik. Sebab orang sampai awal di tangan asnaf zakat. Kita bayar lewat, sampai ke tangan dia lewat. Lebih baik bayar awal. Masuk Ramadan, bayar zakat fitrah. Faham tak? Jangan tunggu lama-lama. Yang salahnya masyarakat kita ni, dia tunggu bulan Ramadan untuk bayar zakat lain. Hatu silap. Kadang-kadang berdosa. Contohnya nak bayar zakat perniagaan, tunggu bulan Ramadan. Ini bid'ah. Ini salah. Nak bayar zakat emas, tunggu bulan Ramadan. Buat apa yang kita tunggu bulan Ramadan? Bulan Ramadan zakat fitrah sahaja. Faham tak? Kalau kita punya haul perniagaan bulan Rejab, tiba-tiba sampai bulan Rejab dia tak bayar lagi zakat. Dan kan rejak kepada rejak 1 tahun tau. Jenis bela kambing ke, jenis niaga ke, jenis simpan duit dalam bank ke, wajib bayar zakat lagi tu. Wajib lah bila bertemu rejak. Tapi dia tak faham, dia tunggu Ramadan. Maka rejak Syaban 2 bulan menanggung dosa. Faham lagi? Orang yang bayar zakat perniagaan atau zakat lain pada bulan Ramadan, orang yang nisab dia bulan Ramadan, barulah temu tika panggil. Jadi tolong beki balik amalan. Amalan ni salah. Tunggu bulan Ramadan baru nak bayar zakat. Kalau zakat dia bulan Syawal ditahan, Ramadan awal sebulan. Takut zakat dia lepas dah 2-3 bulan. Tak bayar lagi, tunggu Ramadan. Jangan salah faham. Ramadan hanya zakat fitrah sahaja. Jadi siapa yang ada nafkah di bawah ni, wajib dia kena bayar zakat. Contoh mudah, orang yang kahwin. Bila kita kahwin, wajib nafkah isteri kita kena keluar. Bila kita wajib keluar nafkah isteri, maka wajib pula kita bayar zakat fitrahnya. Baik, kita sambung sekejap lagi selepas memberi laluan kepada azan isyak. Jadi zakat fitrah ni, siapa yang ada orang wajib ditanggung nafkah, maka wajib ya ditanggung juga zakat fitrah. Contoh hak mudahnya, orang nikah. Sebelum tu dia bujang, dia kena keluar zakat fitrah dia seorang je. Bila kahwin, maka wajib pula zakat fitrah bini kita. Bila wajib zakat fitrah bini kita?
bila kita duduk ataupun bini kita mari duduk dengan kita. Kalau nikah tak wajib lagi. Umpamanya baru jawab nikah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Nah, terima kata sah. Tak wajib lagi nak zakat fitrah. Esok nak raya dah ni, nikah petang nak raya. Siapa kena keluar zakat fitrah tu? Bini kita tu. Ayah dia lagi. Pasal apa? Pasal anak dia tak duduk dengan kita. Minggu depan baru nak buat ngata, nyambut natu. Faham? Jadi bila atar bini tu kat kita, pengantin mari rumah kita, faham tak? Barulah kita wajib bayar zakat fitrah. Bila ada tamkin dan isteri duduk dalam pengawasan kita, baru wajib zakat fitrah. Nah, walaupun bini tu kaya, umpamanya bini dia kontraktor besar kelas A, main buat stadium, bapak stadium harga 40 bilion. Nah, tok lelaki konduktor. Boleh 600,500 sebulan. Bini 65,000 sebulan. Jawab wajib juga suami kena keluar zakat fitrah isteri. Faham tak? Dia bukan bila kaya, ada juga yang tak kena zakat, iaitu orang kaya yang menjadi isteri pada masalah zakat fitrah. Dia kaya berjuta duit, pakai akak dengan tiala pitih 50 riyal. Nak bawa tak muat, nak bagi tungging gitu bodoh lah pagar rumah. Suami tukang kebun sekolah wajib juga bayar zakat bini. Tu kaedah dia. Lepas tu anak yang lahir pada petang Ramadan, nak dung bunyi bedil nak raya esok, kejut ke bedil beranak lah. Maka seminit lepas beranak orang bang maghrib, maka anak dia ni dapat bulan Ramadan dan dapat bulan Syawal. Faham tak? Kena zakat fitrah. Anak dia beranak malam raya. Lepas mayang Isya ke, lepas mayang Isya budak-budak main bedil, beranak dia kejut ke bedil. Maka tak dapat Ramadan, tak kena zakat fitrah. Tu kaedah. Maka cara kita nak bayar zakat iaitu dengan berniat. Niat lagu mana? Kau pandai lah, tak ada dalam sebarang hadis niat kena gini, tak ada. Hadis yang kita dengar sama, Nabi SAW sebut innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan-amalan itu dengan niat. Maka ulama pun beri pandangan-pandangan untuk mudah kita amalkan. Maka di antara niat yang mudah daripada ijtihad ulama, masa ada harta tu ada dengan kita dah, inilah zakat fitrah yang wajib atasku dan yang wajib atas orang-orang bawah tanggunganku. Ataupun inilah zakat fitrah yang wajib atasku dan zakat fitrah anak bini aku. Boleh belaka, tak ada masalah. Faham? Jadi duit kita ada RM1,000 dalam kocek. Boleh tak pergi niat? Pisahkan dulu duit itu. Zakatnya RM30, bubuh suku dulu. Maka situlah tepat kita niat. Inilah zakat fitrahku. Dah wajib pegang, dia orang kata wajib pegang duit. Tak wajib pegang. Lalu beras pun tak wajib pegang beras. Setengah ulama je kata sunat pegang. Faham tak? Sunat je pegang harta zakat. Masa berniat. Bukan wajib. Dia duduk balah sangat. Ni kata wajib, ni kata tak wajib, tak payah pegang pun tak apa. Lepas tu giata zakat fitrah tu wajib salang tak? Banyak gak duduk balah. Biar selesai lalu malam ni. Tak wajib salang ngetuk amir. Faham? Dah salang mula-mula siapa? Tu lain. Tu salang sunnah Nabi. Ma min muslimaini, Rasulullah kata, yaltaqiyani, tidak ada dua orang Islam mereka bertemu, fayatasafahani, lalu berjabat salam. Nampak? Ghufira lahuma, jawabnya Allah ampun keduanya, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Au kama qala. Tu bukan suruh salam time bayar zakat. Nampak? Tu di mana-mana saja kita temu boleh pahala. Lepas tu banyak jabat salam orang, banyak ampun dosa. Nampak barang tak? Bertemu tak salam tak dengan tu? Tak salam biasa aku, ya, tak ada hal dia.
Rugi kan. Nabi kata ghufira lahuma, diampunkan dosa kita. Kedua-dua salah ni. Diorang hak tengok tekan salah, hak tengok tak ada dalam hadis. Hak salah je. Ghufira ni makna diampunkan dosa. Dah dosa kita banyak. Siapa sini tak ada dosa? Acik bangun. Aku nak tang mikrofon tang muka. Nampak? Tak ada. Dosa belaka. Tok Imam ada dosa, kita lagi banyak dosa. Cak Ayang. Nah, orang ada dosa. Yang tak ada dosa para nabi, para rasul. Dosa gini, dosa mata melihat, dosa telinga dengar, duk dengar orang puan nyanyi. Nah, dosa mata duk tengok orang puan. Nah, Ajak tengok orang puan. Tengok tak? Banyak tak? Nampak? Suka tak? Tengok tak? Aurat orang puan tengok pakai luar kata, oh power power. Tu bila? Kau tu bila sini, tu bila kat lain. Tu kata. Nah, telinga duk dengar apa nyanyi, duk tengok cerita orang zina, cerita orang tiup peluk. Nah, dosa banyak tu. Dalam dosa, maka dengan berjabat salam. Jadi berjabat salam ketika bayar zakat ni sama dengan berjabat salam masyarakat nikah. Masyarakat nikah tidak ada sebarang hadis yang suruh jabat salam, dan tidak ada seorang ulama yang kata wajib jabat salam dengan juru nikah. Dan salam kan? Mana-mana pun salam. Daripada Perlis sampai Johor Bahru salam Melaka. Betul tak? Pakcik itu salam nikah. Salam. Haji berapa kali salam? Omong sekali. Biar acak sikit. Benda baik biarlah acak. Nikah ni kan seronok. Ni nak kenal ni, orang kata nak kenal tu. Nikah benda seronok. Benda seronok apa yang kita buat sekali? Buat acak sikit. Bukan tak ambuh ustaz. Kita orang lelaki semua ada keinginan belaka. Jawab apa dah? Masalah tak tahan lah rimah kau rumah tu. Dan dia buat kembang bulu. Nampak tak? Tu tak tahan. Dasar kata kita Datuk Imam tak berani dah nak nikah orang lain. Tu buat masjid negeri. Jadi dah nampak nikah dah wajib. Dah tu yang akan nikah dah. Kalau Tok Imam Allah kita tak mahu Allah, kalau amil Allah tangan kita tak mahu Allah, balik pada uruh pula. Al-urfu muhakkamu. Bila tak ada dalam nah, uruh itu juga diiktiraf syarak. Faham tak? Jadi bila orang Allah tangan kita tak mahu Allah, jadi berasa hati orang jadi aib majlis, hukumnya haram kita dak Allah tangan. Faham tak? Cuma tidak menjadi syarat sahnya bayar zakat. Wajib kena jabat salam. Pasal ada berlaku bayar dah zakat, balik dah kena semula motosikal mari sejik. Faham? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tok Imam kata mana pula? Tadi tak salam. Tak salam. Ya sungguh tak salam. Hamba pun gaduh-gaduh tak boleh makan hamba dah. Tu bila nanti cari kat beras dia tak ni waktu big mula. Waktu big mula beras. Cari dalam nu lembang waktu big jumpa. Pasal dia lain sikit beras cak mutang. Jadi salam mula. Nampak? Jadi Tok Imam hak juga amil zakat pun tak faham juga dalam bab zakat. Pelik sungguh.